Malam yang nyaman menyelimuti rumah keluarga Zahra. Esok umat Islam akan mula berpuasa. Kakak, jangan lupa ya, esok kita akan mula berpuasa. Kita kena bangun sahur. Tapi Mami, sahur tu kan awal sangat. Kakak rasa kakak nak tidur je. Sahur tu penting kakak. Ia memberi kita tenaga untuk berpuasa sepanjang hari. Adik suka sahur, nanti boleh makan dengan keluarga. Tapi kakak rasa kakak tak nak sahur. Zahra tidak faham betapa pentingnya sahur. Dia tidak tahu apa yang bakal berlaku esok. Waktu sahur menjelang. Ibu dan ayah bangun untuk mengejutkan Zahra dan Alia. Kakak, bangun sayang. Waktu sahur dah masuk. Tak nak, kakak masih mengantuk. Ibu cuba memujuk, tetapi Zahra menarik selimutnya semula. Akhirnya ibu membiarkannya tidur. Keesokan paginya, Zahra ke sekolah dengan perut yang kosong. Pada mulanya dia merasa biasa sahaja. Zahra, kenapa muka awak macam pucat je? Saya rasa letih. Perut Zahra mula berkeroncong. Dia melihat kawan-kawan yang bertenaga kerana mereka semua bersahur tadi. Matahari semakin tinggi. Zahra mula terasa sangat haus dan lapar. Dia berbaring lesu di atas sofa. Kakak, kenapa nampak lemah sangat? Kakak lapar dan haus sangat. Kan Papa dah cakap, sahur tu penting. Sebab itulah Rasulullah menggalakkan kita bersahur. Ada keberkatan dalamnya. Zahra akhirnya faham. Jika dia bersahur, pasti dia tidak akan selemah ini. Syukur, kakak dah nak bersahur hari ni. Kakak tak nak rasa lemah macam semalam lagi. Akhirnya Zahra mengerti yang sahur bukan sekadar makan, tapi satu keberkatan dalam bulan Ramadan. Sejak hari itu, Zahra tidak pernah meninggalkan sahur lagi.